Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih penarajuk acara, panel juri teguh saksama serta seluruh warga Dewan berkarisma. Salam Malaysia Madani. Sejak sekian lama, kita berkongsi harapan yang sama, baik pemimpin negara hinggalah rakyat jelata, mengimpikan perpaduan bangsa demi kemajuan negara. Kini, hadirnya Malaysia Madani membolehkan kita berdiri, berfikir dan bertindak sebagai satu bangsa Malaysia. Atas pedoman yang sama, percayalah bahawa Malaysia Madani pemangkin kemajuan negara. Sesungguhnya, Malaysia Madani bolehlah ditakdirkan sebagai prakarsa memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum berteraskan beberapa nilai-nilai penting. Persoalannya, bagaimanakah gagasan Malaysia Madani dapat menjadi pemangkin kemajuan negara menerusi budaya bangsa? Maka, hayatilah idea pertama. Nilai penerimaan dihayati, perpaduan bangsa dikecapi. Hadirin sekalian, dunia memperakui uniknya potret kejayaan Malaysia dilakari warna-warni perpaduan. Kita mampu hidup bersatu, ibarat seikat bagai sirih, seliang bagai tebu, serumpun bagai serai. Lantaran itulah, prakarsa merakyatkan prinsip penerimaan telah lama kita laksanakan demi mengiktiraf sumbangan semua kaum dalam menjana pembangunan. Walaupun bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi persekutuan, namun bahasa-bahasa ibunda lain tidak pernah kita pinggirkan. Kebebasan beragama diamalkan, sistem pendidikan pelbagai aliran diperkasakan, rumah terbuka satu Malaysia kita raikan. Semua atas prinsip penerimaan teras gagasan Malaysia Madani tunjang kemajuan negara dalam membentuk satu budaya, satu bangsa. Hakikatnya, Indeks Keamanan Global 2026 meletakkan Malaysia di tangga ke-12 paling aman daripada 163 puan negara. Jelaslah, dengan menghayati prinsip penerimaan dalam gagasan Malaysia Madani, maka terbinalah perpaduan bangsa yang menunjangi kemajuan negara. Hadirin sekalian, idea kedua. Nilai kenegaraan disanjung, keharmonian rakyat dijunjung. Dalam melakar kejayaan Malaysia Madani, semangat patriotisme mampu melahirkan bangsa yang sanggup berputih tulang dan tidak rela berputih mata, demi meletakkan kepentingan negara mengatasi segala-gala. Pelbagai usaha telah kita laksanakan menerusi program latihan khidmat negara misalnya. Penerapan prinsip kenegaraan memperkukuh semangat cinta akan negara dan memupuk perpaduan bangsa. Selain itu, subjek sivik dan kewarganegaraan diajarkan di setiap sekolah. Diwajibkan pula subjek sejarah pembelajaran titas di IPT kian terselah. Bukti jelas fokus pendidikan kita tidak pernah salah. Melahirkan bangsa yang bersahsiah lagi bermaruah. Hadirin sekalian, idea ketiga. Keadilan sosial dinikmati, kehidupan rakyat berkualiti. Dalam mengejar kemajuan, nasib rakyat tidak boleh diabaikan. Kerana apalah gunanya segala bentuk pembangunan tetapi rakyat hidup dalam kesusahan. Maka prinsip keadilan sosial gagasan Malaysia Madani memungkinkan rezeki nasi seperiuk dan gulai sebelanga dapat kita kongsikan bersama. Namakanlah sahaja daripada sumbangan tunai rahmah, rahmah Madani, subsidi petrol dan pelbagai lagi inisiatif. Semuanya membolehkan agihan ekonomi lebih sekata dalam memenuhi keperluan rakyat jelata tanpa mengira bangsa. Mungkin kecil bagi kita yang berkemampuan, tetapi amat besar nilainya buat mereka yang memerlukan. Hasilnya, dengan memperuntukkan lebih 13 bilion ringgit, bantuan disalurkan kepada 3.8 juta isi rumah di seluruh negara. Perbelanjaan rakyat kian meningkat, bahkan kenaikan inflasi mampu disekat. Lebih penting lagi, keadilan sosial hasil gagasan Malaysia Madani melibatkan penyertaan semua tanpa mengira bangsa dan agama, agar tiada yang tercicir maupun terpinggir dalam menikmati arus kemajuan negara.
Secara tuntasnya, Prakarsa memajukan negara menurut acuan Malaysia Madani, menuntut kepada penghayatan nilai penerimaan, semangat kenegaraan dan prinsip keadilan. Apabila kesemua ramuan ini mampu kita adun bersama-sama, maka kemajuan negara akan kita jana demi memperkasa kesepakatan rakyat membentuk satu budaya, satu bangsa. Benarlah bahawa Malaysia Madani mampu menjadi tunjang kemajuan negara. Sekian, terima kasih.